Assalamualaikum geng kebun. Saya masih bercerita lagi tentang Switzerland kerana kami masih lagi ada di sini. Hari ini kami ke Kampung Eiselwald yang merupakan perkampungan nelayan di tepi tasik Brienz, antara tercantik di Switzerland. Di sini hanya terdapat 400 rumah dan kenderaan luar tidak dibenarkan masuk. Keindahan tempat ni memang memukau, tapi sunyi sangat. Bos kebun pakai mask tu bukan sebab sesama atau batuk, tapi kerana cuaca di sini terlalu sejuk menyebabkan hidung kami kadang-kadang terasa macam tersumbat, agak perit. Untuk masuk ke kampung ni pun kita perlukan kebenaran dari pihak tertentu. Kerana penduduk kampung ni tak nak privasi mereka diganggu. Mereka tak nak ramai-ramai rombongan lagi beberapa bas masuk serentak. Susah nak nampak wajah-wajah penduduk kat sini. Mereka semua macam tak ada. Kalau ada sesiapa yang akan ke Switzerland, pastikan ini termasuk dalam itinerary. Alhamdulillah.